Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat berjumpa. Buat saudara-saudari itu tak kira lah duduk di mana saja berada. Semenanjung Thailand kah, semenanjung Malaysia kah, semenanjung Indonesia kah, saya mengucapkan selamat bertemu, selamat berjumpa sekali lagi. Buat saudara-saudari saya, buat peminat-peminat semua tu. Jadi sekaligus lah ucap semua tu selamat tengah hari belaka semuanya lah. Jadi seperti mana yang kita telah maklum kan, bagi IP yang sebelum ada ni tu saya telah bercakap dah tu. Nak cakap tu berkena hal apa pada hari ni tu kan. Kita telah bagi tahu pada IP yang lepas tu kita akan nak cakap tentang tabir mimpi orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, mimpi-mimpi orang yang baik tu kebiasaannya kan, macam mana mimpi mereka dan apa tabir mimpi-mimpi orang yang baik itu. InsyaAllah lah saya akan buat ulasan dengan sebaik mungkin, semampu saya, InsyaAllah. Sebelum kita nak masuk pada mimpi-mimpi itu, tabir mimpi itu, kita kena tahu dulu satu hal tentang mimpi itu. Kenapa kita bermimpi? Apakah sebab kita bermimpi? Mimpi itu kita kena tidur dulu biasanya. Kita tidur dulu, setelah kita tidur tu itu kita pergi bermimpi. Pergi berjumpa sama sana sini, adalah macam-macam lah, berbagai mimpi lah. Beribu pesen atau beribu cara lah mimpi itu. Beribu bentuk kan. Berbagai cara dia di dalam mimpi-mimpi itu. Susahlah kita nak perukapkan di sini satu persatu. Tapi kita kena kenal dulu itu apa mimpi. Mimpi itu mengikut pahaman saya lah. Maaflah di sini kalau menyentuh pribadi siapa-siapa tu, maaflah. Tapi ini pahaman saya. Mengikut mengikut guru saya kan, lebih kurangnya. Dia kata mimpi-mimpi itu nak boleh kita bermimpi itu. Kita tidur, masa kita tidur tu kita tu tak sedar diri kan. Semua orang tak sedar diri, tak ada lah. Bagi siapa-siapa yang tidur tu membawa dia tu sedar dalam tidur dia tu, tak ada. Apa yang keluar tu daripada kita tu? Ini yang tempat kita berfikir tu. Satu, yang keluarnya di dalam diri kita tu, kebanyakan orang tu mengata, maaflah di sini kalau menyentuh pribadi orang tu, saya tak berniat begitu. Tapi ini pendapat daripada guru saya lah. Itulah lebih kurangnya sebagai sepitah lalu tu sebagai maafkan saya, begitulah sekiranya menyentuh kan. Tapi nak cakap bagi yang pahaman saya ni, mimpi-mimpi ni kan, mimpi ini orang panggil bukan roh yang keluar mengikut saya. Kalau mengikut saya itu naluri kesadaran kita tu keluar semasa kita tidur. Naluri kita itu keluar daripada badan kita dan dia pergi. Naluri ini naluri kesadaran lah, kesadaran naluri kita. Gitulah keluar sana sini kan. Berbagai gambaran lah yang kita dapat di dalam tidur kita, mimpi kita tu. Begitulah pahaman seperti lalu tentang kenapa itu kita bermimpi. Masuk pada cerita kita pada hari ini tu, kita nak cakap tentang mimpi orang yang baik kan. Mimpi orang yang baik ni bukanlah kita nak sama mimpi kita tu sama dengan para ahlul baik atau para nabi, para rasul, bukan. Itu lain ceritanya. Mimpi mereka tu, mimpi itu untuk ummah, untuk diri sendiri dan untuk ummah. Mimpi kita tu orang baik seperti kita tu kan, namakanlah manusia kan. Tak lari dah pada kesalahan tu. Itulah lebih kurangnya kan. Jadi mimpi yang kita nak menyentuh di sini tu mimpi-mimpi orang yang baik kan. Biasanya lah mimpi orang yang baik ni dia ada dua pendapat. Satu ya pendapat untuk dirinya, untuk diri dia sendiri tu. Dan mimpi yang kedua tu mimpi peringkat rendah sikit lah, orang yang baik juga. Sebelum kita nak cakap tentang mimpi orang yang baik ni, kita kena tahu dulu macam mana dia baik tu. Apakah baik dia tu, apa ni baik dia tu di sini tu. Satu, dia sering kali lah, biasanya dia tu duduk dalam air semaya, dalam keadaan suci, solat tak tinggal,
Masa lapang dia tu penuh dengan zikir, penuh dengan istighfar, solawat dan sebagainya. Hati dia tu baik, berbuat baik sesama, kan? Hati dia tu niat yang baik-baik. Bagi kepala dia tu, dia tak rasa dia tinggi diri sangat. Mata dia tu dia tak pandang rendah pada orang lain. Ini orang-orang yang baik. Ciri-ciri dia. Dia duduk di situ. Setelah dia semua lengkap semua tu, kebaikan ada dalam diri dia seseorang tu, dia tidur, dia bermimpi. Mimpi yang pertama, mimpi yang baik. Yang baik, yang boleh menjadi tauladan buat diri dia. Sikitlah menjadi tauladan buat saudara-saudara dia yang berdekatan dengan dia tu. Sebagaimana orang kata, orang-orang yang tersayang tu, mungkin dia akan cerita mimpi-mimpi dia tu untuk, yalah sikit sebanyak kan, buat kesadaran kita bagi dia. Macam mana mimpi dia tu? Mimpi orang baik ni, contohnya dia mimpi tu ada orang bagi doa untuk dia. Misalnya dia bagi doa dekat dia dalam mimpi dia tu. Itu mimpi orang baik. Dia mimpi orang baik ni, dia ada doa, bagi doa dekat dia tu, ataupun bagi doa, bagi obat untuk diri dia. Dan sekaligus tu dia boleh bagi tahu orang-orang yang tersayang, sekiranya tu berpedah. Itu mimpi orang baik, kan? Dia akan menjadi manfaat untuk diri dia dan untuk keluarga-keluarga orang-orang yang tersayang dekat-dekat dia tu. Mimpi orang baik tu biasanya macam tu lah. Tapi ada kala juga mimpi orang yang baik tu duduk dalam peringkat yang terendah sikit tu daripada tadi tu. Mimpi macam mana? Mimpi sepertinya dia manusia juga orang baik ni. Sama juga dengan kita, kan? Dia mimpi sepertinya kejar gajah lah. Gajah kejar dia, nak pijak dia ke. Semasa-masa dia lari, terjatuh dan gajah tu, kan, akak kaki dia tu, nak cikam dia tu, nak jijak dia tu. Lalu langsung dia terkejut dan jaga. Biasanya orang-orang baik ni, dia sedar ada mimpi-mimpi macam tu. Dia ucapkan dia tu, kenapa Allah aku mimpi begini. Dan dia sejenak dia berfikir, dia beristighfar pada Allah banyak-banyak. Mungkin itu ada kesalahan pada diri dia tu. Apa sebabnya tu dalam mimpi-mimpi macam tu? Mimpi-mimpi macam tu dia ada dua momen, dua pendapat. Satunya, momen tu mungkinlah dalam mimpi tu nak bagi tahu satu-satu benda. Dalam kesalahan orang yang baik tadi tu, mungkinlah solat dia tu okey lah. Mungkin perbuatan istighfar dia tu, ingat pada Tuhan tu, selawat, istighfar dia okey dah. Coba cek sikit hati dia tu. Mungkin hati dia tu agak lalai sikit. Mungkin lah. Dia nak peringatkan kita tu agak lalai. Kan? Agak lalai kepada Tuhan. Suruh kita tu tengok diri kita sendiri. Apa yang kelalaian kita tu. Dan yang kedua lagi tu, mimpi tu membuatkan kita tu. Mimpi tu daripada amarah kita tu, yang keluar tu, mengusikkan kita. Kita ni seorang yang baik ni, biasanya setan-setan ni sangat berkenan lah nak menipu kita. Dia buat macam tu, dia nak suruh kita terfikir pada mimpi tu. Dia nak melalaikan kita tu daripada tu kesadaran sejati kita tu. Tu mimpi orang yang baik. Dia ada pertanda-pertanda. Tapi mimpi dia macam tu lah, lebih kurangnya. Seperti mana gajah tu nak jejak dia tu, dia terkejut dan langsung dia tu teringat takut pada gajah, teringat takut gajah. Duk main macam tu aja. Membawakan dia lalai pada ingatan dia, kesadaran dia sejati. Buat dia tu fokus pada mimpi itu tadi. Kan? Kita kena sedar itu adalah mimpi-mimpi sebagai nak uji kita setara mana keimanan kita. Kemungkinan lah sikit sebanyak dia ada menyentuh. Tapi yang ketiga ni kita kena sedar jugalah. Mimpi tu apa mimpi, kan? Jangan pakai sangat mimpi ni. Mimpi tu apa mimpi? Mimpi tu turut mengikut pahaman lah. Semua orang tu mimpi, kan? Kita sedang bermimpi. Apa itu kita sedang bermimpi? Mimpi itu adalah permainan tidur. Jangan. Mimpi itu permainan tidur. Jangan fokus sangatlah. Dia 50% tu ada di dalam mimpi itu permainan tidur. Kita ni tidur kena bermimpi. 50%. Yang 50% lagi tu kita akan buat tabir mimpi.
Seperti tadi itulah contoh-contoh kan, beberapa contoh yang telah kita ungkapkan tadi itu, lebih kurang begitulah. Mimpi itu permainan tidur. Jangan pula kita tidur tak bermimpi pula. Apa itu bahaya tu. orang yang tak bermimpi tu kalau tidur tak bermimpi hanya satu ajalah. Orang yang mati ajalah. Begitulah sikit sebanyaknya saya boleh berkongsi pada hari ini tu. Sekiranya ada faedah lah, ada kebaikan dalam mimpi, dalam apa yang saya menyentuhkan tadi tu. Buatlah. Apa yang panggil follow lah saya. Follow lah saya. Saya pun follow lah saya. Bagi siapa-siapa tu kan yang bermimpi, ingin nak tahu apa macam mana mimpi kita ni kan semua kan. Anda boleh buat pertanyaan melalui komen di bawah tu kan. InsyaAllah lah saya akan cobalah sebaik mungkin dah. Akan tabir mimpi anda tu macam mana. Lebih kurangnya lah begitulah. Sekiranya dalam ucapan saya pada hari ni tu kan ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Saya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Lemahnya. Ambillah kesempatan tu kan, daripada kesilapan saya tu. Maafkanlah saya. Semoga menjadi kebaikan kita bersama. Itulah lebih kurangnya. Dah, minta tolong tekan like, tekan follow, tekan like, komen dan share banyak-banyak. Sekiranya berfaedah. Dah. Seperti kata tadi itulah. Mimpi tu bagi siapa yang bermimpi, nak tahu tabir mimpi macam mana kan. Sekiranya ada berfaedah di dalam channel dari Suara Angin ini, dah tekanlah follow, tekanlah follow. Semoga kita tu boleh bertemu lagi di pada hari-hari yang lain. Buat hari ini tu saya mengucapkan minta diri dulu dengan ucapan selamat tinggal, selamat bertemu dan selamat tinggal dan selamat undur diri. Dengan akhir kata wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.